Pernah tak kau buat sesuatu yang menyakitkan diri sendiri? Bukan sebab orang paksa, tapi sebab kau nak diterima. Selamat datang ke Studio Dua Garis. Hari ini saya Sena dan kawan baik saya, Raka, akan bercerita satu cerita atau fakta hari ini. Saya tahu anda tak sabar untuk dengar cerita, jadi marilah saya bagi Raka untuk bercerita untuk anda semua. Kita selalu fikir orang sakitkan diri sendiri sebab mereka lemah. Tapi kebanyakannya bukan tentang lemah. Ia tentang tak nak ditinggalkan. Kita ketepikan diri sendiri supaya muat dengan orang lain. Diam bila tak setuju. Ketawa bila diri tersakiti. Terima layanan yang kita tahu kita tak patut terima. Bukan sebab kita tak tahu ia salah, tapi sebab ditolak rasa lebih sakit daripada sakit yang kita pilih sendiri. Bila kau sakitkan diri sendiri, sekurang-kurangnya kau masih dalam kumpulan. Masih diterima, masih dipilih. Walaupun dengan harga yang kau bayar sendiri. Yang menakutkan bukan orang lain buat kita sakit. Jap iklan. Kalau korang nak belajar buat video AI dengan macam-macam animasi atau pelbagai cara, jangan lupa tengok pin video, pin playlist atau di bio. Okey, sambung. Yang menakutkan ialah bila kita belajar sakitkan diri sendiri lebih awal supaya orang lain tak perlu buat. Kita potong keperluan sendiri. Kita kecilkan perasaan sendiri. Kita kurangkan diri sendiri semata-mata supaya tak jadi orang yang menyusahkan, tak jadi orang yang terpaling. Mungkin soalan sebenar bukan kenapa aku sanggup disakiti, tapi kenapa diterima dengan syarat masih rasa lebih selamat daripada bersendirian sebagai diri sendiri. Sebab bila diterima hanya selepas kau menyakiti diri sendiri, itu bukan penerimaan. Itu pertukaran sunyi. Yang pelik itu bukan dunia, kita. Dalam video tadi, kita dapat tambah satu ilmu untuk hari ini. Kalau korang rasa video tu bermanfaat, sila follow dan komen untuk konten yang seterusnya. Bye!